peternakan ayam pedaging di reban automatik tertutup. Yang mana ni di pusing yang kedua hari ni haus untuk jualan ayam yang diternak sekarang ni 20,000. Dia telah mencapai keberatan seekor ayam 2 kilo lebih. Jadi alhamdulillah kita lihat berjayanya projek ini di mana kadar kematian sangat kecil, peratannya sekitar 2% lebih sikit sahaja. Alhamdulillah ini pusing yang kedua di mana reban tertutup ini memuatkan sekitar 20,000 satu pusingan, 20 ekor ayam yang insya-Allah dalam setahun kita boleh ternak sehingga 6 pusingan. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada pihak Perbadanan Kemajuan Pertanian di Kelantan, projek kerjasama dengan KPKM, Kementerian Pertanian dan Ketajaman Makanan Kerajaan Malaysia berjaya dan telah memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat, juga membekalkan sumber ayam daging kepada rakyat Kelantan ni untuk dapatkan daging ayam tempat yang lebih mudah dan segar serta sihat selamat daripada penyakit dan sebagainya. Moga-moga insya-Allah kita sedang buat projek kedua, reban kedua ni lebih canggih lagi, projek yang insya-Allah juga boleh memuatkan 20,000 ekor ternakan satu pusingan yang kita jangka operasinya untuk bulan Mac ini 2026. Jadi projek yang telah kita mulakan tahun lepas nampaknya membuahkan kejayaan yang kita harap ada lagi lah kawasan-kawasan yang potensi dibangunkan. Dengan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan, kita mengharapkan grant dan juga bajet-bajet yang secukupnya dapat kita bangunkan tempat ini sebagai satu pusat Ronconal Agro Valley yang kita akan jadikan pusat agrotourism di negeri Kelantan.